Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa lagi dekat channel My College ni. So hari ni saya nak simple sharing lah. Ni saya punya meja camping favourite sekarang. Saya suka meja ni sebab dia punya design dia cantik. Lepas tu nak bawa pun dia compact lah. Ni daripada Nature Hike. Okay, dia punya bag dia pun kemas. Yang ni dia egg roll table. Egg roll table ni dia nampak estetik. Tapi sebelum ni saya review dia banyak yang murah tapi kualiti dia biasa-biasa. Cuma yang ni dia kualiti dia lagi cantik. Harga dia pun dia taklah mahal sangat. Okay, ni dia punya kaki dia. Kaki dia senang je pasang. Okay, kaki dia pun solid. Okay, dia besi. So nak pasang kaki dia senang. Just buka akan macam ni. Okay, so dia akan jadi macam ni. Lepas tu dia ada lock. So kalau kita tak lock, dia akan terlipat. So better kita lock. Dia lock kat sini. Sangkutkan je. So lagi satu dekat sini. So bila dah lock, nampak dia takkan terlipat lah. Dia kuat. So lepas tu just bukakan saja macam ni. Alright. Ini punya kaki. Even kaki dia ni nak jadikan sebagai stand untuk letak cooler box yang besar pun boleh. Dia memang kuat. Okay, lepas tu dia ada satu lagi. Dia punya tabletop ataupun tableboard macam ni. Dia dah bagi getah macam ni. So dia kemas. Okay, so ni bag dia tadi boleh simpan. Okay, ni dia punya tableboard ataupun tabletop. Okay, memang cantik lah. Yang ni dia warna kakis. Dia ada warna hitam juga. So dia punya kualiti dia besi. Tapi dia berat, dia tebal. Lepas tu dia tak tajam. Kalau compare sebelum ni saya banyak review yang murah. Dia agak tajam sebenarnya kat belakang. So nak buka, nak pasang kena hati-hati lah. Tapi kalau ini dia memang selamat. Okay, besi dia tak tajam. So yang ni saya ambil yang size small. Dia kecil je. Sebab saya gunakan untuk seorang ataupun berdua. Dia sesuai lah. Tapi kalau korang yang camping ramai, dia ada saiz yang medium dan juga yang large. Cara pasang dia lebih kurang je. Okay. Dia punya material pun sama. Okay, seterusnya pasang dia punya clip ni. Okay, dekat sini ada clip ni. Kita slot in saja kat sini. So sebelah sini pun sama. Okay. So dua-dua side pun dia sama. So ini kita tarik sikit. Sini pun sama. Okay. So bila dah siap dia kemas. Okay, ni daripada Nature Hike. Dia punya finishing dia okey. Dia tak leceh sangat, dia matte sikit. Saya suka warna dia. Kakis dia sedang elok je. Dia tak gelap sangat, dia tak cair sangat. Kalau korang nak warna hitam pun ada. So dia punya panjang ni lebih kurang dalam maybe 60 cm macam tu. Tapi kalau yang medium dalam 90 cm, dia panjang sikit lah. Tapi kalau yang large, dia lagi panjang 120 cm. Kalau large, dia punya kaki dia ada 3. Of course, dia punya packaging dia lagi besar lah. Tapi medium tu pun dah just nice lah kalau korang camping berempat. Tapi kalau korang camping dalam 6 orang, better ambil yang large terus. Okay, so overall dia punya kualiti dia memang cantik. Okay, ni kaki dia. Nampak sangat solid. Lepas tu dia punya kaki pun dia ada padding macam ni. Dia ada tapak non-slip macam tu. So kalau letak atas tanah ke, dia memang steady lah. So ini dia punya workload pun agak tinggi juga. So dia boleh tampung berat. So korang nak masak, nak makan atas ni pun boleh, tak ada masalah. Cuma dia jenis low table lah. So kalau duduk, dia paras lutut sahaja. Dia tak boleh laras lah nak tinggi ke nak rendah, tak boleh. Dia dah fix macam ni saja. So ketinggian ni dalam lebih kurang dalam 40 ke 50 cm sajalah. Dia tak tinggi sangat. So kalau korang berminat dengan meja ni, boleh dapatkan dekat link. Okay, overall rasa meja ni dia nice lah. Harga dia pun murah, 100 lebih je untuk yang small. Lepas tu kalau yang medium dengan large, dia mahal sikit lah. Tapi still bawah RM200. Tapi saya memang berbaloi dengan kualiti dia. Bag dia pun kemas cantik. Nak bawa pun senang. Okay, dia punya harga pasti memang berbaloi lah. So kalau korang berminat, boleh dapatkan dekat link.